cara nak download video ataupun gambar daripada Insta360 transfer dekat dalam handphone korang. Yang pertama sekali, pastikan Insta360 ni dah connect dengan korang punya phone. Cara nak connect aku dah tunjukkan dekat dalam video yang lepas. Cara nak download yang paling mudah sekali, tekan je yang ada gambar right dekat atas ni. Lepas tu pilihlah gambar ataupun video dekat dalam Insta360. Lepas tu aku tekan yang button download kat sini. Semasa proses downloading, dia ada yang bulatan warna kuning ni. Okay, tunggu dalam masa beberapa saat dia akan download. Kalau nak tahu download tu dah successful ke belum, ada video tick kecil je dekat atas ni. Yang ini bermaksud video ni dah download dekat dalam korang punya handphone. Kalau yang macam ni dia tak ada. Yang macam ni pun dia tak ada. Bila dia dah siap download, aku dah boleh matikan kamera ni. Lepas tu aku refresh balik. Pergi check dekat download. Lepas tu dia akan ada yang ini. Yang ini ni yang dah download dekat dalam kita punya handphone lah. So itu je tutorial untuk kali ni. Bye bye.